Haziq. Haziq. Ya. Kita nak berbuka puasa. Ya. Di mana hari ni? Ya. Hari ni kita akan berbuka di rumah. Masing-masing? Ya. Terima kasih untuk tonton video kali ini. Jumpa lagi di next video. Aduh ni. Tahun lepas kita dah masak betul. Betul. Tahun ni kita dah berjaya untuk buka bazar. Betul. Jadi kita akan masak benda-benda yang lebih ekstrim. Betul. Contohnya Aziz, Sotong. Hagiman, biawak dan lain-lain. Tahun lepas macam dijanjikan nak masuk bazar. Kita dah masuk bazar. Ramai. Sebalik ya. Sebalik. Jadi so tahun ni kita menyahut cabaran lagi untuk memasak buat berbuka puasa. Ayam gepuk lah. Ayam gepuk. Kau buat ayam gepuk lah. Tak tahu lah. Perut kosong lagi, pedas-pedas tu. Oh, gila. Kunyah roti lu orang kata. Kunyah roti lu nak bagi yang pedas tu. Ayam katiro kita nak buat ayam katiro. Oh, yang katiro. Katiro bukan kanda dengan tu, yang IT. Oh, kau tak tahu. 4 orang. Siapa lagi? Naim. Naim, 5. Alik. Hamsyah, Alik, Noh, Naim. So ada 5 orang kat situ. So hampa plan lah My TF. So naik dengan Alik lah, Syak imbat Alik. Jadi ni soalannya, saya akan kita untuk masak berbuka puasa. Jika mau menjadi pacarku. Tak semua ni juga kan, nak beli barang apa semua kan. Tuan dah ada. Ni siapa dah bebas siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, hampa plan lah sekali gerak. Cahdu. Tak ada elektrik kat sana. Kat mana? TF tak ada elektrik tu ke? Ya, pun tak ada. Alik, ambil orang Alik. Kami tunggu kat TF. Saya sebagai ahli aktif menggerakkan semua ahli-ahli yang lain. Sekarang ni menu kita tak tahu lagi nak masak apa. Macam biasa, lelaki last minute. Hello Cah. Macam mana Aziz? Okey tak? Call kredit. Nak kena top up dulu call kredit. Okey, macam ni Cah. Sekarang Alif akan pergi ambil Maknoh, lepas tu mereka akan pergi ambil Ilham. Sebab lepas pada tu hampa akan straight turun ke TF dan kat situ kita akan plan kita nak makan apa. Okey, cantik Cah. Settle. Pengangkutan dan transportation settle. Baik. Tak sia-sia kami lantik sebagai ketua ni. Oi, tak ada elektrik tu. Ayah minum Besar lah Tilan sampai sini dia ambil tu. tu ahli. Walaupun warna purple. TF. Inilah TF kawan-kawan. Weh, ni mix way. Take away apa? Dia ada strawberry fish. Aku nak kiwi. Kita sudah tiba di pekarangan TF. Entah maksud TF tu apa? Kan. Mereka dulu ada Aku tahu, tak tahu. partner. Mereka buka TF ni sebab nak tolong golongan orang kaya. Nama bini dia Tiffany dengan Fernandez. Dia nak tolong golongan orang kaya? Dia nak jatuh kau orang miskin. Dah aku main TF ni. Macam ni oi. Bazir je sebenarnya. Tak sampai seminit ni. Ada backup dia. Promotion mai. Start mana? Dia kata tak buat bawa pillow lah. Naik suruh pillow. Okay, fikir dulu. Apa menu nak buat Buat nasi ayam. Nasi ayam macam style kau. Oyuk nasi nak kena besar kan. Ramai nak kena lahap kan. Betul. Kalau masak 2 kali? Makan masa. Satu kali nak masak nasi pun dah ambil masa dalam 24 tahun. Kita ni baru umur 26. Baru sekali kita makan tu. Makan nasi. Umur berapa pula kita makan nasi? 48 lah. 48 tahun nanti. Pasti kita buat bubuk apa? Hai, bubuk paling-paling. Kalau ada nasi 24 tahun.
Han nak jadikan nasi tu ke bubuk pun dah ambil masa. Betul lah, pepatah pun kata nasi dah jadi bubur. Ha. 24. Pepatah tu pun ambil masa orang nak ambil buat semua pepatah. So kena jadi bubuk tu. Okay, bayangkan apa peribahasa tu? Bagai kerbau tundukkan. Bumi. Maksud dia apa? Kerbau tu tak makan nasi lah. Nikah adik. Gue tak tahu ke mana kau tuju cerita ni tadi. Kita search dulu lah. Menu berbuka. Makna buat popia carbonara tu? Mana buat popia carbonara? Okey, dah ada satu makanan dah. Settle lah masalah. Oh, chicken. Ni macam menarik kau kan. Dia macam Roti John Big Mac. Oh, tengok. Tengok Big Mac dia buat macam mana. Terus tak ada line lagi. Lepas Han tengok. Big Mac tu yang tak ada line. Dia maksudnya macam dia post video, kalau dia tak ada line, Han tak boleh tengok video dia. Awak dia pergi post time tak ada line. Dah kita tak boleh tengok. Apa maksudnya dia tak ada line tu? Yalah, dah Bukan apa show ni. Dah apa show tu tak ada line. Ya. Dia Ada tekan mutabak tu. Dia- Nampak? Maksudnya Aki Jeff post time ada line. ada line. Dia tu hampa silap. Nampak? Dapur show Dah tu. apa show. Oh yang ni lagi teruk ah. Tak, yang tak ada internet tu pergi post. Tak ada internet. Dia tak ada line je. Lepas tu video aku macam mana tak ada line ni? Jangan hampir rakam time tak ada line. Kat. Aku nak buat ni. Apa ayat yang rendaman kurma tu yang apa dah? Mumai siapa dah? Mais. Watermelon Lemah dengan temikai. Kita bawa blender kita macam tu tau. Terasa tak ayat rendaman kurma? Search kot. Dia tak mau search kan? Air rendaman kurma. Ni Oh ni Nabis. air nabis. Tak juga kan, Mumayis Nabis. Jauh. Jauh. Maksudnya jauh. Oh. Ya, ujung dia jis-jis tu. Kita akan pakai daging jenis sashimi yang dipotong nipis. Kena pakai daging sashimi tu. Kemudian kita Kena suhaimi mau. Pakai daging suhaimi. Sashimi macam mahal. Akan daging suhaimi. Ayam bakarin. Fitri, pilih yang untuk kita buat. Kita lebih pada nak layan video ni. Mana tahan. Foto mana tahan. Okay, ada lagi. Ada lagi nah. Kita dah masuk ke alam TF. Paranormal. Nomor DTF. Sini pun dah betapa tu. Ada yang dah bergerak. Ada yang dah bergerak. Pun ni disumpah. Kalau tak ada elektrik, daging-daging kat situ semua akan hanyir. Hanyut, bukan hanyut. Hanyut. Ya. Anondas. Sama sikit. Macam mana dia boleh ni tak? Ni guna generation kan? Daging habis. Daging habis. Ni bawah harga 20. Aku tak boleh. Tak guna ni. Daging 400 gram. Ayam. Siapa yang dah tersingkir? Roziski dah tersingkir. Tak boleh pakai IC tu. Kau tak dengar tu. Duk repek. Tak boleh pakai IC. Roziski. Ayam apa? Ayam mana rasa? apa benda je? Sini habis stok. Lepas tu nak tengok kat mana? Teguh lah. Selalunya Teguh ada. Kalau kita habis juga. Tak ada masa, beli ayam. Teguh. Nak bawa dulu.
Di mana? Di Teguh. Itu mari. Ya Rasul salam alaik. Boleh lagi kan? Kami akan masak-masak. Kantoi lah ambil MC. Ni kita buat time cuti. Okay. So kita tak jadi PTF, kita pergi pasar raya grade AA. Teguh. Wih, Wan, hai teruk. Gambaran tu. Ada tak? Wih lah man. Lagi murah berarti eh. So sama ada nak buat spek chicken tender ataupun nak buat dua tu. Tapi jangan ambil satu. Boleh tekan satu. Okay, no. Ambil satu. Aku dah tak ada kata-kata dah gitu. Renanda. Buat jagung jawan. Weh, kutuk bos lu. Oh. Dah dapat ya? Dapat dah. Okey. Bos, tertarik ah? Tertarik mana? Ni nama koktail. Watermelon Jasmine. Ni semua ni boleh pakai IC ya? Semua boleh ke ni? Dia tengok dulu, dia tengok. Semua boleh. Oh, baik tu. Terima kasih. Terima kasih kepada kerajaan memberikan 100. Kena kokok. IC kena kokok. IC fake oh. Apa? Terus power barang kita dah terbeli. Hormati tua. Dah. Buat pintu dimanggakan kau. Tak dimangga. Pintu bangga mangga ke? Okey, hang bagi tahu menu kita untuk hari ni. Puasa pada malam ini kita akan makan foldable Big Mac chicken tenders, kopiah carbonara, dan juga kita ada puding caramel. Lepas tu kita ada cocktail dan juga air special menu mystery water. Kita tak tahu ada apa. Kita tengok nanti apa akan jadi. Let's go. Masak. Wadah. Cerita sikit macam progress sekarang. Progres sekarang kita sekarang tengah kumpul budak-budak kita ni. Semua akan main ke sini. Lepas tu kita akan nak masak sama-sama sekali. Cerita lah. Tapi kalau cerita semua tak syok. Tak syok. Kita kena Biar tengok. ada kejutan. Biar ada kejutan. Kita tengok berasap macam mana kali ni. tune. Stay tune. Wadah. Kami ada bawa mikro Dan meja-meja semua kami bawa. Susu ni macam-macam jenis lah. Kita akan buat macam-macam menu kan. Kalau nak tahu apa yang kami buat ni, Surprise lagi. Matti ja Ramina. On meillä Fritsit ja Maksit ja Petrova Maksit juu. On täällä kallattu, on maata vallattu. On täällä joukittu, on teitä kita buat puding caramel. Resepi yang kita tonton Khairul Amin. Kita tengok Ramin punya video tahun lepas. Tak perlu pintu. Oh, terlepas dia buat ke? Dia buat agak tapi Ramin fail. So harapan kita buat Ramin kami buat kali ni jadi. hevosella heiliät. Vaan syövätte Niin tallissa vaan. seiniä. On toisilla suolissa Onko vaikka säntä nämä? eikä tule lantajuun. Kita tak nak dulu suka pakai ni. Pakai sendok. Betul kita buat untuk 2 portion. Vinoja ja annos viinoja on peukkoa kiinteellä. Syystä vitamiinipilleriä. Sap. Tässä kotilomatus. Di bawah ni. Potong asin vanila. Hang kena ni. Aku pantang gula sikit.
Hang orang Kelantan tu. Nah, sakit. Tu dia. Oh dia. Sudah. Tu hang proses untuk membuat kamarel. Itu buat jagung kukuy. Kukuy. Mana? Baik tu. Kami dah petik. Kami cabut satu kebolan paket ni. Satu-satu aku baca. Oh, gila. Lagi. Saja. Potong apa? Esi vanilla. SM vanilla weh. Dah berjaya. Serak. Apa sudah jadi? Kita menunggu untuk bau dah. Baik. Dekat. Kacau. Aku dah. Makro je kan? Makro. Flawless. Mana? Aku bau bawang sekarang ni. Bawang sebelah. Oh. Progress untuk kita buat bawang Holland. Bawang kena melai. Bawang caramelize. Barang caramelize. Bawang bukan barang. Bawang. Okey. Proses hancurkan dia. Dia berais. Lagi satu. GP. Macam bodoh. Progress kita dah hampir 75% separuh lah. Dah 65-70% dah. Ha. Waktu buka kan. Tak boleh tunggu saja. Nampak berasak yang ramai ni. Sampai. GP. Ini jargon RNR. Nanti kalau tak tip panas. Boleh. So ini ayam, kita akan buat chicken Endor. tendor. Ni daging. Mau buat itu. Folded Big Mac. Sekarang ni kita tengah buat apa? Buat sos. Folded Big Mac. Oh, the Big Mac. Campuran ni eksperimental. Campuran dalam ni ada serbuk cili, ada beef, ada lada putih. Dan lagi satu bahan rahsia. Kalau Cik Yuri sanggup. Ni lawak diseka tu. Mana Tak apa. Besi kosong. Ada tu yang Tajam ke pisau tu? Tajam bro, ni pisau kami kot. Pisau ni dah orang penat dah. serius lah. Aku sudah sunat pakai untuk masak. Anda boleh masak. Ini okey dah. Ni Besar ni? Besar ni okey dah. Ni kan? Dia okey tu. 6 suku aku start buat folded. 6 suku. Itu malah aja Imam Kaki jat. Lagi jat je. Dia kau nak tengok dosa orang. Macam dia itu maksum sangat. Oh. Kalau mau sampai dulu. Tak boleh buat banyak habis. Kami dah buat 1000 saja. 1000. Tambah 1000 Dia kena ni. Batu kawan. Oh, sate betul kawan. Dia sate betul kawan memang baik tu. Sate betul kawan. Sate betul kawan tu. Oi, baru bro. Sate betul kawan. Macam mana happy? Ye. Kami macam mana? Oh, kejap ni. Tapi bagi kita betul. Dia bukan sedap. Ha. Dia semua nak makan je. Dia lebih kepada nak. Lebih macam dulu main masak-masak pakai dul dengan pasir. Ni main juga masak-masak pakai barang dia. Terlepas nampak okey. Terlepas buat kat je. Tak ada sabar sikit. Oh, okey. Lagi sejam weh untuk masak. Lagi sejam. Nota. Masak Baik chef. Bos jam. Kita dah siap kami apa? Roti prata. Baik tu. Aku rasa banyak sangat ayam berayak sama tu. Ni dah jadi daging selimut. Ni aku rasa goreng daging saja. Nanti tempek je. Buat yang tu je. Ni apa? Kopi akar mana? Oh, ya.
Sampai aku dah boleh hafal kata-katamu yang mengada. Baru pulang dah sibuk tanya. You dah jalan sampai ke mana? Baru je jumpa I dah rindu pula. Boleh tak lagi esok nak berjumpa? Oi. I dah rasa macam nak jumpa. Takut ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ho! Tunggu. Okay. Hancur. Tangan besar. Oh. Potong kaki. Kepada Keramin. Kami buat jadi. Cih. Mayo. Ni sedap ni. Resipi rahsia. Carrot alif. Oh, tak ingat resipi. Kepastian. Oh, okey. Cepat bawa main ni lagi. Nah. Bawa studio lit. 2. Confirm ikut resipi eh. Man. Apa tu? Oh. Cok. Bagi kita ah. Kuat. Banyak mana? Oh, Amsyah buat apa Amsyah? Ni lah nama dia cara kita nak bagi jadi warna gold. Potong 3. Gol Amsyah macam mana? Oh, gol. Macam goreng pisang. Tu Haji. Ya saya, Assalamualaikum. Boleh cerita sikit kita punya acara pada hari ni? Kita berbuka puasa sepenuh Berbuka puasa iktifar. iftar. Iktifar lain. Sorry. So untuk tahun yang ke-50 tahun kita. Oh, alhamdulillah. Alumni semua ni. Alumni semua ni dah tua semua. Oh, Ninja Fruit. Aluminium. Aidil cerita sikit dia. Kata tangan kita Sikit dia. Aku busy ya. Aku tengah adjust tempat yang betul ni. Dapat rasa berkah tu. Abang yang keluar 30 hari. 5 minit saya keluar. Keluar 5 minit. Oh. Selalu orang pinjam 5 minit. Abang keluar 5 minit tak ada pinjam lah. Dah berapa persen lah kita punya proses? 80. 80%. Abang cilok ni. Terkimbai. Okey tu. Wih jatuh. Ni umur siapa? Dulu saya main lain tu. Ha. Abang cerita sikit apa yang abang buat proses abang ni? Ayat tu kan. Abang. Ni makanan Mexico ke? Ya. Macam mana Mexico? Kan? Tak bu ni. Tak bu. Jaga kucing masuk weh. Buka. Tak dengar. Apa ni? Yes. Oh, sedap man. Antiago. Apa ni man? Makanan Mexico. Dan kuih Ketayam ketayap. Mexico. Kuih ketayap. Ketayam Mexico. Ni dia seorang boleh makan. Tapi Yang ni menu dari siapa man? dari Mexico. Memang dari Mexico lah. Kawan Mexico kita. Asalkan rasa daging tu. Jangan rasa mendeling. Estetik satu kali. Weh, Hazan ni, Hazan. Meh semua kumpul dulu kita ikrar doa. Kasih ni tu boy. Nak orang kau ah. Kuah tu ni. Berapa minit dia record? Letih ya. Dia patut usia ni makin saban tu makin penat. Saya boleh.
Hang rasa cara tahun ni Baik. memuaskan? Baik. Ush, kawan. Boleh tak larang. Selesai pada malam ini acara berbuka puasa kita di tahun 2026. Memuaskan? Hang pun dah lemah lah. Itu hotel ada keluar, hotel. Hotel ada lagi. Sepatah dua kata dia. Minyak ni kali jangan pakai minyak. Susah nak masuk. Tak sempat aku sampai minyak ni lawak. Ucapan terakhir penutup. Terima kasih kepada semua yang berkumpul pada malam ini, menjadikan suasana yang meriah untuk bulan puasa pada tahun 2026. Semoga di tahun seterusnya kita dapat berkumpul lagi seperti ini. Mungkin tahun-tahun depan kita dah bawa anak-anak ke kan? Ya, betul. Mungkin Kan? ada anak bini, kita dah bawa untuk kita sekali. Kita tahu. InsyaAllah ada rezeki kita kumpul lagi nanti lah. Ya, insya-Allah ada rezeki kita kumpul lagi semua ya. Insya-Allah. Insya-Allah semuanya. Insya-Allah. 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 Bunga merpati. Jauh ke tengah, gunung naik bercabang 4. Wow, tingginya gunung itu. Ya, saya nak balik dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.